Sound yang korang dengar sekarang ni ada waterfall dekat PC aku. So dia ada foam macam ni. Sekarang aku turn on noise cancellation. Sekarang lampu hijau ni, macam mana korang rasa dia punya AI noise cancellation? Ada lagi tak bunyi waterfall tu? Okay, sekarang aku tutup noise cancellation. Okay, lampu biru. Sekarang ini lampu biru bermaksudnya sound normal, tak ada noise cancellation. Alright, so hari ni korang dengar punya sound quality semua adalah daripada mikrofon ini. Yang ini boleh masukkan ke dalam ini. Settle. Sekarang ini korang nak interview pun boleh secara macam ini ataupun secara macam ini. So ini adalah kotak Boya Magic. Satu jenis mikrofon ini korang dah boleh buat macam-macam barang. Dalam kotak dia ada bagi semua ni, termasuk yang ini. So pertama sekali dalam dia memang bagi Boya Magic mikrofon ini. Dua bulu-bulu ini receiver yang untuk korang masukkan dekat DSLR lah. Boleh masuk Type-C cable ke DSLR ataupun AUX lah. Kalau korang tak nak pakai jenis punch yang macam ini, korang boleh pilih untuk pakai di antara yang macam ini ataupun macam ini. Dia provide kabel banyak-banyak bagi korang lah. First thing, cara nak pakai senang saja. Yang ini ambil keluar, korang ambil keluar macam ni. So dia ada lampu biru dekat sini. Belakang korang nak clip ataupun nak pakai magnet pun boleh. Sini ada satu button untuk turn on, tetapi kalau korang pakai mikrofon ini dekat dada korang tidak perlu turn on. Dia akan turn on secara automatik. Senang saja nak pakai. Korang ambil keluar bawah sini. Tidak perlukan banyak-banyak saat pun. Cuma cucuk saja macam ni. So masa dia tak blinking, bermaksudnya dia dah connect dengan mikrofon ini. Kalau korang nak pakai secara interview punya cara, korang cuma turn on 2 saat macam ini saja. Korang boleh download Boya apps. Dia boleh adjust dia punya sound quality semualah, seperti output gain, noise cancellation AI, recording mode korang boleh record mono ataupun stereo, safety track pun ada, nak mute pun boleh. Yang syok sekali equalizer korang boleh pilih di antara original, vocal boost, low cut dan custom equalizer. Korang boleh adjust dekat sini dia punya suara nak macam mana lah. Ngam-ngam aku nak buat review tentang mikrofon ni. Ngam-ngam dia hujan. Sekarang ni lampu biru bermaksudnya tak ada noise cancellation. So sekarang ni aku tekan sekali. Lampu hijau, noise cancellation. Korang rasa okey ke tak? Ada dengar bunyi hujan lebat ni ke tak? So tekan sekali lagi. Noise cancellation off. Sekarang ni bunyi hujan kuat. So ini mikrofon ni best kan? Tekan sekali lagi. Noise cancellation on. Sound quality dia memang padu. Testing. AI noise cancelling. Hello. So ini adalah sound quality daripada DJI Mic 2. Sekarang kita tukar tengok Boya Mic. Hello, test mic, testing 1 2 3. Sekarang ini aku pakai Boya Magic punya mikrofon ini. Ambil keluar. Hello, testing 1 2 3. Okey kan mic ini? Special. Apa-apa pun aku letakkan beg kuning bagi korang.